Cubaan 1, 2, 3. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat. So pagi ni aku nak bawa road glide ni. Kita nak pergi cuci dekat apa ni, dekat Pandan, Kuala Lumpur lah. Nama spa tu namanya Miman ke apa, aku pun tak ingat. Tapi kita dah ada location dia lah. Jom kita ke sana. So yang dah subscribe aku punya channel ni, terima kasih banyak. You all follow aku. Yang belum follow, you all kena follow cepat. Banyak lagi video-video yang aku akan kongsikan dekat aku punya channel lah. Jadi esok 17 Mei, aku dan beberapa sahabat lagi, lebih kurang dalam 6 biji motor, 6 buah motor lah, 6 biji pula, 6 buah motor. Semuanya pakai road glide. Seorang je pakai Rock King. Yang lain tu road glide dia memang panggil apa, club style lah. Dengan Rock King sekali club style, aku seorang yang beggar macam ni. Tapi tak apalah. Jadi esok kita akan ride ke negara jiran. Kita akan masuk Siam, Thailand. Tidur dekat mana tak pasti lagi. Member kata kita masuk dulu, nanti kita tengok hotel mana yang ada, kita akan tidur kat situ lah. So kita dekat Siam 3 hari 2 malam. Sini tak ada laju ada speed trap. Kita buat santai je. Sebab tu lah aku nak bawa motor ni pergi cuci. Lama tak kena cuci dah. Last kali cuci 3 minggu lepas. Slow speed trap, speed trap. Tengam 3 minggu lepas last cuci motor ni. Jom kita ke Kuala Lumpur. Jadi esok kita akan RV dekat tempat biasa lah, dekat RN Arawang. Kita gerak lewat esok pukul 10 pagi, tayar golek. Kita nak santai-santai je sambil aku akan buat video. Kita nak ke Thailand esok. Yang ni first time aku masuk Thailand solo. Sebelum ni memang aku pernah ride solo, tapi wife akan naik flight ke, naik kereta ke. Jadi kalau wife aku tengok video ni, terima kasih banyak kerana memberi kepercayaan dekat suami. InsyaAllah tak ada apa-apa. Kita kena pegang kepercayaan tu. Bila isteri kita trust kita, percaya kita, jangan kita sia-siakan tau. Sebab sekali kita apa panggil, kita sia-siakan kepercayaan tu, memang dia takkan bagi peluang dah. So manfaatkan peluang yang ada sekarang ni dengan sebaik-baiknya. So walaupun dia tak mesej kita, tanya kita kat mana dah makan, kita kena update dulu. Bagi tahu dia, okey sayang, I dah sampai dekat Danok, tengah makan ni dengan kawan-kawan ni. Kena selfie, kena bagi tahu kawan-kawan yang mana, siapa yang follow, tunjuk seorang-seorang muka kan.
Itu yang penting. Jadi next, kalau kita ada ride lagi next solo kan, so dia okey lah. Okay, itu petua dia. Tapi before kita nak ride solo ni, 2-3 hari sebelum kita ride tu, kenalah beli jiwa sikit. Bawa pergi shopping ke, bawa pergi makan ke, mudah macam tu. Dekat nak sampai, aku pun tak pasti lagi dekat mana lokasi kedai ni. Tapi siapa pula call ni? Aku rasa dekat sini lah. Mana kedai dia? Okay, standby nak masuk kiri. Kejap. Oh, bahaya. Tiba-tiba ada parking macam ni pula. Ada. Itu dia Miman. Kena masuk sini dekat Petronas ni. Daripada Jalan Kampung Pandan kan. You all kena jumpa Petronas ni, ambil kiri. Okay, ni Petronas. You all ambil kiri. Dekat sini. Sekejap mana kedai dia? Ada sekolah dekat sini. Tu yang jam sikit. Sekolah. Kena pusing belakang siapa yang nak datang sini kena pusing belakang dulu. Apa yang jam depan tu? Tak lalu ke? Sudah. Macam nak hujan. Janganlah hujan. Baru je sampai. Okey, jalan. So kita masuk ke sini. Simpang ni belakang kedai. Okay. Alright. Ke kanan. Mana kedai dia? Bakar apa tu kak? Bakar ayam. Ni lah kot. Okey, ni kedai dia. Miman Bike Wash and Spa. Kau bagi RM1 tu bang? RM1 sampai je dia dah buka kita punya box. Nama apa dek? Saya orang panggil Mat. Oh, Mat. 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 So you all nak cuci motor ke apa ke, ada package dekat sini Ni dia Miman Bike pula. Bike Wash Spa. So dekat belakang ni lah, dekat area Kampung Pandan ni. Dia belik motor aku Mat. Kotor yak Mat. Dah ada nama Mat, kotor yak Mat pula. Oi, ini kena kau ni. Aku takut nanti bila dah cuci balik je Sungai Buloh, memang kotor balik lah. Okay geng, sambil-sambil you all tunggu apa nama ni, motor tengah cuci tu, you boleh tengok lah dia orang cuci motor macam mana kan. You boleh lepak dekat belakang ni, dekat kaki 5 jalan ni lah. Tengok motor tengah cuci sekarang. Puas hati aku first time tengok cara dia orang buka box kan. Dia orang memang betul-betul teliti sabun apa benda semua dia orang tahu dah. So dia orang ni memang dah ada pengalaman cuci motor besar ke motor kecil ke. Yang duduk tu bos dia, bos pun turun padang cuci sekali. Yang ni yang kita nak. So yang ada tak kisahlah bike wash ke car wash ke, kalau boleh you all kena buat macam ni. Tak banyak dekat Lembah Kelang ni. Adalah tapi aku tak tahu dekat mana. Tapi yang ni aku terlampau puas hati. Walaupun sekali cuci RM70 bagi kredit dekat diorang ni lah. So you all boleh datang dekat Miman Bike Wash and Spa dekat Kampung Pandan. Sangat baru. Okay,
Kereta tak boleh kot. Ni motor sahaja. Ini yang panggil asap tadi. Hati yang sini. Mana yang ada stiker-stiker kan, you boleh tampal kat sini semua ada kat sini. Yang penting ni dia. King MG. Jadi kita review kedai dia. Dia duduk sini. Ada air. Okay, memang best. Dia asingkan aku punya saddle box ni. Nampak tak? Sekejap lagi kalau dah siap aku akan share video kat sini lah. Untuk harga Miman ni berapa nak bayar? Okey, kalau biasa je 200cc RM15. Kalau 500cc 20, 1000cc ke atas 25 dan 30. So you all boleh refer dekat sini berapa harga dia. Macam-macam jack, normal wash, tak ada cuci rantai, lepas tu queen, apa benda king, semua ada kat sini Kejap lagi aku akan share location kedai ni dekat mana. So yang tengok motor, yang tengok video ni, you all berhajat nak cuci motor boleh datang kat sini lagi-lagi yang duduk dekat area Lembah Kelang, you all datang. Waktu operasi dia pukul 10:30 pagi sampai pukul berapa aku tak pasti. Kejap lagi aku akan tanya apa nama ni, Mat, owner dia. Sambil-sambil you all tunggu tu boleh main carom ke. Okey lah, kiri kanan kedai ni ada kedai makan. You all lapar boleh pergi makan. So aku puas hati, aku bagi kedai ni 10 bintang lah. 10 bintang lah kan. Tak sabar ni nak tunggu motor siap. Lepak punya lepak dekat sejam setengah dia cuci dekat dekat apa ni, dekat kedai ni lah. Full carbon Y suku. Bukan Y suku, Y16. Alright, ni lah hasil selepas cuci. Memang berkilat puas hati nampak tak? Dia punya chrome tu merelip chrome dia. Bersih belakang semua puas hati. Okey Mat. So siapa yang nak datang sini macam mana Mat? Nak datang sini, kalau tak tahu location, boleh cari dekat IG, dekat TikTok, semua ada nombor kita. Location pun ada. Kalau tak tahu nombor dia, boleh ambil, boleh check terus. Ya Mat Okey, you all nak cuci motor, tak kisah motor apa sekalipun, boleh datang dekat ni, Miman padu dah rasa sayang pula nak bawa balik rumah ni. Okey, jumpa next video nanti. Esok kita akan ride ke Thailand. Semangat sikit kan, bila motor dah basuh macam ni. Alright, okey, yang tengok video ni jangan lupa like, follow dan share. Bye bye.